Ya? Asal? Apa? Kenapa? Nak keluar? Tak boleh, dah malam tak boleh keluar. Duduk rumah. Duduk dalam. Sibuk ya ke? Hai Kak, sama tu pedas tak? Saya suka pedas. InsyaAllah pedas. Ya, jangan risau. Kepedasan dia semuanya boleh diterima, InsyaAllah. Ya. Sibuk prepare wedding. Masya Allah, ada yang nak kahwin. Waalaikumsalam. Selamat malam. Hai Rina. Mother nak buat apa ni? Buat apa tu apa? Okay, thank you yang share live Mother. Share lah lagi 10 je ni, mana cukup dek. Cuba share lagi, banyak sikit. Sikit now. Thank you yang bagi love. Alah macam Ustazah macam je, belum tentu. Assalamualaikum semua. Doakan saya semoga dimudahkan urusan saya Sabtu ni nikah. Oh Syakira, mari doakan awak dimudahkan urusan Sabtu ni ya. Barakallah. InsyaAllah. Semoga semuanya menjadi lancar lah. Amin. Kak Nana baby. Hai sepupu. Siapa pula ni? Nana jual apa ni? Semua dah macam okay lah kan. Nana jual sambal paru. Okay, sambal yang menjadi yang menjadi hot selling untuk Mother punya produk. Okay, Mother ada sebelum ni pernah buat sambal kering, sambal paru. And next insyaAllah kita akan buat sambal lain pula. Tapi at this moment sambal paru Mother ni memang selalu hot selling dan tak boleh nak berhenti buat sebab sentiasa ada permintaan. Ni dia untuk yang baru masuk, baru join. Ini sambal Mother hari ni yang Mother ada dekat beg kuning. Sebenarnya korang Mother nak share produk ni kan, tak adalah nak menjual sangat, tapi untuk korang kalau macam perlukan sambal yang untuk wajib ada dekat dapur kalau time-time kecemasan kan, nak raya haji ni dah dekat. So to all, boleh beli sambal paru goreng Brother Mother ni ya. Boleh tekan kat beg kuning. Sambal paru ni sebenarnya dia macam boleh jadi pengganti rendang lah. Dia rupa dia macam lebih kurang macam daripada jauh nampak macam rendang, nampak macam daging masak hitam kan, betul tak? Tapi dia sebenarnya adalah paru ya. Makan nasi putih telur mata kuning cair sur, sedap betul. Terima kasih Faradiana. Thank you. Salam dari Tanjung Balai Karimun. Hello Kak Nana, sambal ni berapa kalori? Okay, sambal ni kita berapa kalori ada dalam lebih kurang dalam salah sekali makan Kak Nana rasa dia punya berat bersih 180, mungkin dalam 400 kalori lah kot. Semua ni dalam 400 kalori. So korang taklah makan semua kan. Korang taklah makan semua sekali kan. So mesti korang makan setengah dulu, and then malam setengah lagi. So still dalam kalori lah. Kalori korang tak exceed, melebihi daripada kalori yang sepatutnya ya. Hope jumpa Jumaat ni. Jumpa kat mana? Oh, nampak Kak Nana kat pesta buku semalam. Ya betul. Semalam ke? Ke 2 hari lepas? Semalam bukan 2 hari lepas. Bukan 2 hari lepas Kak Nana pergi pesta buku dekat BWTC. Bila Kak Nana keluar single baru? Coming soon. Okay, coming soon. Konsert insyaAllah coming juga. Hai Kak Nana nak panggil review cafe boleh tak? Kalau boleh lah. Okay, nanti boleh call Mother punya manager dekat dalam Mother punya apa tu kan,
Dekat profile mother tu ada nombor phone. Nanti korang tekan je lah. Apa-apa boleh call ya. Jangan lupa follow mother dulu. Follow mother kat TikTok. And then kalau korang nak apa-apa, nak tengok perkembangan mother ke, boleh tengok kat TikTok lah. Dan apa ni, baru 23 orang share live mother ni. Mother nak more, mother nak lebih. Okay, Sabah ada COD ke? Ada. Kita COD kat semua tempat. Alright, don't worry. Macam tu lah adik-adik semua share the live. Okay, saya okay, alright. Salam kenal daripada Indonesia. Hello orang-orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura yang join live kat Nana hari ni. Thank you so much. Nanti saya buka cafe mother review, InsyaAllah ya, InsyaAllah. Sebenarnya kat Nana tak sempat lah nak baca. Ya, laju betul. Sambal mada boleh makan dengan lemang tak? Boleh, Jai Zero. Sambal mada ni boleh makan dengan lemang, boleh makan dengan ketupat dan sebagainya. Jangan risau, hari ni kita ada banyak special price kan. Sebab TikTok membagi, mada membagi. So korang kena grab peluang ni. Peluang ni tak datang selalu ya. So kalau hari ni korang beli, dapat harga yang special lah. Korang boleh tekan kat beg kuning masing-masing tu. Betul. Bila konsert nak menabung tahun ni? Konsert mada tak tahu lagi bila, tapi akan mada bagi tahu nanti lah. Kak tak datang pesta buku ke? Dah datang dari tu dek. Baru 2 hari lepas. Buatlah konsert kat Senayan. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Allah. Okay, so apa yang tengok? Baru yang masuk, baru join ni lah, tengok ni mother tengah jual sambal paru goreng balada. So korang boleh beli untuk simpanan masa depan lah, sebab raya haji dah dekat ya. Dan yang best ni dia tahan 2 tahun, ready to eat. So at any time korang buka je, boleh makan terus ya. Bekas ni macam ni. So dalam dia macam ni, kita dah seal. So sesuai lah untuk korang bawa balik kampung kan, bagi dekat family, bagi hadiah kat makcik-makcik. So macam wow, sambal Cino dan you all bagi kat makcik kan. Jangan balik kampung tangan kosong, bawa lah bekalan sikit, betul tak? Ryan mana kak? Tak masuk live hari ni. Ryan ada je, dia tengah sikit badan sebab hari tu bersukan kan. Sambal tu tahan 2 tahun tapi sebenarnya cepat je habis. Betul. So that's why lah Kak Nana suruh beli extra. Sebab tak rugi pun kalau beli banyak time tengah harga murah ni. So bolehlah kalian beli banyak-banyak kan. Ryan main sukan apa? Dia main tarik tali dek. Sampai kerja kejung tangan dia. Tak sempat tahan 2 tahun. 1 hari dah habis dah. Betul lah tu. Takkanlah tidak kan. Sedap sama paru mada. Terima kasih. It's me by fan of mother. Panjang nama awak ni. Ayah mother nak sebut ni. Ryan rumah sukan apa? Hijau kot rasanya. Hijau. Kairio. Boleh Wak. Boleh try. Saya tunjukkan dekat-dekat lah. Ya Allah, lawa betul. Lupa kejadian dia memang sangat moist ya. Moist and dia lembut. Sangat lembut. Dan orang-orang yang tak ada gigi pun boleh makan juga. Jangan risau. Kita memang masak ni lama ya. Masak lama. Rebus dulu pelbagai semua. Makan. Lepas tu korang boleh makan dengan nasi, dengan rendang. So dengan ketupat juga. Pedas ke? F Niki 09. Dia tak pedas sangat lah. Dia dalam daripada 10 tu 6 lah macam tu. Kak Nana jom badminton. Allah. Kak Nana sukan ni dia tak menueh lah. Kata orang Negeri Sembilan tu tak menueh. Sukan-sukan yang tak keluarkan peluh Kak Nana suka. Contoh macam apa
Sukan tak keluarkan peluh macam bowling ke, tak adalah keluarkan peluh. Okey lah, tu boleh lah. Sukan apa? Sukan minda. Okey. Sukan macam tulis ke okey. Okey, Nana makan apa? Nana makan sambal paru. Nampak ni siapa yang baru masuk? Okey, siapa yang baru masuk boleh join live Mother. Tu dia dah sampai dah. Artis undangan Mother. Ryan, makanlah depan orang. Tak apalah. Nampak. Dengar dah artis undangan Mother tu dah bercakap dah. Jual, Mother jual. Nah, ni Mother dah pin dah. Korang tengok dekat beg kuning ni, Mother ada pin kan? Okey, so Mother unpin balik. So Mother pin balik. Okey. Kena masak ke? Oh, Penang. Ini tak payah masak tau. Ini awak tak payah masak. Awak just buka. Awak buka ni. Ni, terus buka and then buka dan terus makan. Tak payah dipanaskan dah. Tak payah panas, awak boleh terus makan lah. Yang penting dia tahan 2 tahun. Tahan 2 tahun. Tak perlu korang nak panaskan. Boleh makan terus. Boleh bawa pergi camping. Boleh bawa pergi travel. Sambal ni sangatlah sangat multi-function. Multi apa berguna lah dalam banyak-banyak acara. Orang nak bagi hadiah ke, nak apa ke kan, wajib simpan kat rumah sambal ni. Multitasking. Itulah dia, maksud dia. Tak pedas sangat, betul. Dia tak pedas sangat, pedas-pedas manjah je. Okay, mana yang baru masuk tu boleh follow Mother, boleh like and share. Kak Nana pakai sweater ke? Tak adalah, mana pakai sweater. Ryan, ni ada duduk sebelah. Anak. Ryan dah punya lagu malu. Allahuakbar. Nana malam ni makan apa? Malam ni Nana dah makan dah tadi. So Nana ni makan manja je. Okay, so ini dia sambal paru Mother. Siapa yang baru join ni? Nampak? Siapa yang baru join boleh tengok sambal Mother hari ni dekat-dekat. Nampak tu? Harga dia kalau tidak ni harga RM24.90. Tapi hari ni kita jual harga, tengoklah dekat beg kuning tu. Dekat beg kuning tu macam-macam harga ada ni. So dia lembut tau kalau korang tengok Mother potong kan. Nampak tu, senang je, tak payah pening-pening. Dah potong dah. Dah settle. So dia potong dan korang boleh terus makan. Nampak? Okay, boleh Mother tahu tak siapa yang masuk dalam ni, yang dah biasa masuk live Mother ke ataupun yang baru join? Jujur jujur. Jujur cepat, siapa yang baru masuk? Siapa yang first time masuk? Mami Syai. Okay, hello Mami Syai. Selalu join, dah biasa masuk. Saya first time. Ketua Cowboy. Okay, dah biasa masuk live Mother. Alright. Kak Nana lama tak buat baru masuk. Okay. Saya nak tengok muka-muka baru. Boleh komen tak? Muka-muka baru nak tengok, please. Okay. Yes, thank you. Siapa yang dah selalu masuk tu, terima kasih banyak-banyak. Selalu masuk. First time. Okay. Tengok pun sedap. Makan memang sedap lah. Tengok je dah sedap, makan pun sedap. Okay, ramai juga yang baru masuk. Nampak tu Ina Salina dari dulu pun masuk, dah 4 kali repeat. Baik. Baru masuk dan baru follow. Kenapa awak tak follow daripada dulu? Kenapa baru sekarang follow? Anak Tiri dan mana? Siapa tu? Siapa tu claim bapak Tiri tu?
Kak Nana datang lah Ipoh. Itulah dia. Ipoh paling jarang Kak Nana datang. Paling jarang show dekat Ipoh. Okay honey. Okay, share. Okay korang share live ni. Siapa yang baru masuk, korang follow Mother. Okay, follow Mother. Hari ni korang tak pergi mana-mana ke? Kalian tak pergi mana-mana ke? Oh, tak pergi mana-mana Sebab apa? Sebab besok kerja lah tak? Cuma budak sekolah je lah yang cuti kan? Betul tak? Oh, pergi cari jodoh Cuti raya gimana? Cuti raya kita orang pergi London. Saja nak bawa raya-raya jalan. Pergi London, dia tak nak pergi. Nama dia pun ada urusan. Pergi lalu apa macam mana? Ryan tak pergi mana-mana ke? Pergi London. Amboi. So guys, siapa yang baru masuk ni, beli sama Mother ni tak rugi tau. Tak rugi ya adik-adik. Tak rugi beli sama Mother sebab dia lembut ya. Oh betul nak kena ni. Okay, nampak ni, korang nampak ni. Dah ya. Okay, sambal ni ada dekat beg kuning Mother. Korang boleh tekan. Tahu? Hantarlah sikit, kenalah order. Selesa Mother dekat. Selesa. So kita borak dekat-dekat macam tu. Bertemankan paru. Selesa dekat lagi. Dekat lagi ya. Selesa. Kalau selesa beli sambal paru Mother. Nak Mother suapkan? Makan. Dekat betul Ya. Sambil korang borak tu, korang tekanlah beg kuning tu kan. Okay dah. Dekat betul. Nampak je rawat Mother. Yelah, mana nak suruh kan. Okay, hari ni macam share tak banyak Boleh bagi lagi share tu. Baru 63. Mana biasa Mother selalu korang bagi share tu sampai 500 kan. Okay guys, masuk beli sambal Mother ni. Korang boleh share live ni dan beli. Thank you Ikot. Assalamualaikum. Hai Kak Nana. Hai Khairi. Alright, share lagi. Dah beli pakai niat. Right, siapa yang baru join, Kak Nana tengah jual sambal paru. Korang boleh tengok sendiri sambal paru Kak Nana. Resepi Kak Nana sendiri, tahan 2 tahun, ready to eat. Yes? Kalau beli banyak pun tak rugi ya, sebab dia tahan 2 tahun dan dia punya paru tu melimpah. Ya? Sambal Abang Haji ya, sambal. Boleh share live Kak Nana, boleh share, share kat ramai. Mana tahu ada yang kawan-kawan korang yang tengah cari sambal paru ke kan, sambal paru yang ready to eat, yang sesuai nak bawa ke kampung, nak bawa untuk raya haji ke apa. So masih sempat daripada sekarang, order hari ni, esok post. Okay, kita memang ada COD, semua ada. Sedap ke rasa dia? Tak padas ke?
Okay, Mickey Mouse meal. Rasa dia sedap. Sedap, mesti sedap. Sebab dah banyak kali dah Mada masak. Ya, betul. Nak bawa pergi haji. Bagus tu pizza Yaakob. Sangat sesuai ya. Takkan kita nak makan makanan yang yelah yang sama je kan. Kita mesti rindu Malaysia punya masakan. Kita boleh bawa sebagai sampingan. Ramai yang bawa sambal paru Mada ni. Betul. Indo boleh beli ke? Indo kena DM kita dekat Mada Nana. Boleh? Cuba tunjuk depan ni. Cuba tunjuk. Zulhilmi. Kak Nana sambal berapa? Berapa kak? Sambal Kak Nana berapa? Berapa ringgit? Okay, awak kalau nak tahu berapa ringgit, awak tekan kat beg kuning. Baby nak KI? Baby nak KI? Okay, Ryan nak KI. Ryan nak KI boleh duduk tak kalau makan? Duduk. No. Duduk. Bismillah. Musik video raya tu buat bulan puasa ke? Taklah. Itu sebelum puasa. Ryan ada ni Nak KI tak nak masuk live ke? Nak KI tak nak join live? Itulah dia. Dah setengah dah ni. Mama dia tengah meniaga ni. Dia dibantainya setengah. Alah, banyak stok kan? Banyak. Besarnya botol air. Tak ada besar sangat ni. Ini kira kecil ni. Ada lagi besar dari ni. Okay, bagi share lagi dek. Dek, share banyak sikit dek. Sikit benau tu. Share banyak sikit. Bagi share banyak sikit kat Mada. Lah, macam ni mama nak menyaga ni. Nah. Dia habis Ni makan. Apa kata Ryan makan depan diorang ni Sambil-sambil makan tu macam main buat je lah. Tak payahlah borak-borak. Malu kan. Oi, belakang kamera bukan main lagi terjoget-joget lah bagai. Biasalah panggil budak-budak ni kan. Geram je. Ryan masuklah sekali. Macam mana mama nak meniaga ni Ryan? Makanlah sebelah. Kat sebelah lah Ryan. Kat sebelah ni orang masuk ni. Apa benda yang dijual ni? Tu dia. Halo. Dah. Rizal Muhammad Ryan Nakai. Nak tengok Ryan makan. Hanun Syari. Okay, sejujurnya tak pedas. Pedas-pedas manja lah kan. Tak adalah tak pedas langsung. Adalah pedas tu. Alhamdulillah. Ryan umur berapa? Ryan umur dia 17 tahun. Salam. Ryan duta. Hari ni duta malah nak kerja. Makan gaji. Makan gaji puta. Dia duta produk Mada tapi dia tak nak buat kerja hari ni. Aduh, mana nak dapat produk punya owner punyalah baik ni. Duta tak buat kerja elok Good luck Ryan for SPM tahun ni. Fehran cakap Ryan good luck for SPM tahun ni. Terima kasih. Uncle Fehran lah. Uncle ke auntie ni? Firan. Okay. Hi Nelsius. Paru-paru lembu ke? Betul Nelsius. Nelsius pula. John Lim yang tanya paru-paru lembu ke? Betul. Paru-paru lembu. Ni tadi banyak. Betul anak saya dah makan setengah. Jadi saya tunjuk layar sikit. Mana yang baru masuk tu yang macam confused. What is this? This is paru lembu ya. Paru lembu. Paru lembu sesuai untuk hidangan. Makan dengan nasi putih, telur mata. Dan korang tak payah masak dah ya. Dah ready to eat. So just buka and makan. Mana yang suka pergi bercuti tu kan, sesuai lah bawa sama paru Mada ni. Mada yakin dalam ni ramai yang suka pergi bercuti kan. So camping lah. Setiap minggu korang pergi camping tak kadang? Kan mana tahu macam nak apa, healing. Diana pedas tak? Nana tak pedas. Okey je. Pedas-pedasnya boleh dimakan.
makan dengan nasi putih boleh. Pergi hiking. Dah penat-penat hiking. Lepas tu kan kalori dah banyak burn, makanlah sambal baru ni. Dia tak adalah apa tu, kalori tu terlebih kan, sebab siang. Jogging boleh, semua boleh. Macam Siti Nordana. Hai Nana dan Rembat 2, lama tak boleh. Thank you QA. Boleh lagi. Jangan risau ya, dia tahan 2 tahun ya. Sambil menjahit. Tengah menjahit sambil tengok live lah keadaannya. Okay, thank you. Sekejap apa kalau with Siti Nordana. Terima kasih Izzati. Thank you. Khalqi kulli maulaya salli wa sallim daiman abadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amy. Cerahlah sikit muka kan. Mana bawa beli lampu ni. Buka. Nampak cerah sikit muka kan. Subhanallah. Habis dah sama Mada. Nak Kak E, duduk sebelah. Saya main gitar. Kata jangan sakit nak main gitar. Main je lah. AI dia summarisekan lah benda apa yang berlaku hari ni Bika khairil khalqi kulli. Okay, so ada apa soalan nak tanya? Tanyalah pasal sambal. Bukan tanya pasal sambal. Hai Lucky. Okay guys, hari ni Mada tak live lama sangat siapa yang beli, siapa yang dah add to cart tu boleh terus add to cart lah. Lepas tu buat bayaran, kan senang. Subhanallah. Macam telefon rumah Bika khairil khalqi kulli maulaya salli wa sallim daiman abadan. Okay. Nak supportkan anak tapi tak pandai makan paru. Alah, kalau awak tak makan, bagilah orang lain makan, kan? Bagi orang lain makan. So bila orang lain makan, awak pun dapat pahala, kan? Belanja orang gitu. Kan bagilah mak ayah awak ke, kakak awak ke, kan mana tahu suka. Sedap. Sedap. Mestilah sedap deh. Belum gaji. Alah, bukan mahal handphone ni. Baru berapa ringgit ni. Lepas tu kita orang hari ni bagi harga yang special. Kalau tak, harga dia mahal tau. Hari ni je yang murah. So kalian kalau nak beli sambal Mada ni, beli hari ni. Beli banyak sikit.
Dan beli nak bawa office. Oh ya ke? Terima kasih. Thank you. Thank you yang bagi like, bagi hadiah untuk Mother. Thank you so much. Sambal paru ni dah makin tinggal sikit dah Jom kita buka lagi lah. Jom sekejap Mother nak buka lagi sambal paru ni. Mungkin yang baru join tu boleh tengok lah sambal paru ni. So dia batang dia macam ni Daging dia lembut ke adik? Betul lah Abang Muhammad Mat Yasin Bajawi. Betul bang. Lembut je daging dia. So orang tak ada gigi pun boleh makan bang. Betul ayam goreng macam rendang. Betul. Ni boleh jadi pengganti rendang. So kalau macam hari raya haji ni tak ada rendang, kita pakai je sambal paru ni Okay. So tengok lepas je korang buka kan, so korang boleh terus makan. Tu tengok ni Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu? Tengok melimpah ruah dia punya sambal. Kita tengok sendiri sambal dia. Kita bagi paru lembu besar tau. Dah lah besar lembut pula kan. Selalu ni paru kan ada yang liat, betul tak? Betul. Yang sakit gigi pun boleh makan sebab lembut. Betul? Ni boleh, korang boleh je makan dekat dalam macam mi mi goreng ke. Lepas tu letak dalam bubur kan. Bestnya. Kan selalu macam bubur berlauk tu kan ada paru salah satu lauk yang kita boleh pilih. Gitu je. Wah, itu dia sambal paru Ni nampak tu. Nampak sedap. Memang dia bukan je nampak tau. Kalau nak tahu sedap ke tak, kena belilah. Betul. Kalau macam korang makan bubur ke kan, tak kat dalam bubur tu, bestnya. Ya Allah, sedapnya. Wih, yes, yang tak ada gigi pun boleh makan. Thank you Mila. Memang nampak sedap. Dia bukan sangat sedap. Dia bukan saja sedap, malah sangat sedap. Benda aku cakap ni. Tengok ni. Siapa yang baru join ni, tengok ni, bukan main lagi paru dia. Cuap sikit. Sempat Kak Nan. Kalau post ke Sabah, kita tak tahu berapa charge. Sebab kadang-kadang akaun TikTok ni kan lain. Mungkin korang dah suka membeli kat TikTok, mungkin dapat diskaun lebih ke. Kan ada banyak kan. So korang boleh je try tengok dekat apa yang korang dapat dekat beg kuning tu. Berat dalam satu bekas 180 gram. Boleh makan 1 ke 2 orang, tahan 2 tahun. Tak pedas sangat. Boleh bawa pergi travel. Boleh makan dengan nasi, bubur, rendang, lemang, macam-macam. Korang boleh makan ikut suka hati korang. Tak payah dipanaskan pun boleh. Makan je terus. Kalau satu family kena beli berapa pack? Satu family kalau ada 10, seorang satu lah. Betul. Orang Sabah ke Sarawak, siapa lagi? Penang, Pahang, semua. Kedah satu Malaysia kita beli. Negeri Sembilan, yes. Okay guys, jauh sikit lah kan. Nanti kan korang tak nampak pula. Orang Senayan pun boleh makan. Boleh. Orang mana-mana pun boleh makan. Kenapa pula tanya orang Senayan boleh makan ke tak? Boleh pelik soalan kalian ni. Kenapa Senayan tu bukan tempat ke? Siapa yang baru masuk boleh share live kat Nana. Share lagi. Baru 122 ni.
dia kena share lebih banyak tau. Korang share lebih banyak live ni kan. Nana bila keluar single baru? Coming soon. Hello. Done order. Thank you. Siapa yang dah done order boleh tekan done order. Nanti Kak Nana baca nama korang dengan penuh kasih sayang. Okay? Thank you Iza Fariza. Okay, share lagi live ni adik-adik semua. Bagi lagi ramai orang tengok Mada punya sambal paru ni kan. Sambal paru ni kalau korang tengok, yang dah belinya dah almost 10k orang beli sambal ni. Dekat dalam TikTok saja, dekat luar pun dah lebih daripada 10k. So memang produk yang hot selling. So Mada banyak dapat feedback yang sangat positif lah. Kalau korang baca dekat komen-komen pun semuanya positif. So siapa yang teragak nak beli tu boleh tak payah fikir-fikir Kenapa macam kabur? Itu mesti masalah handphone awak tu. Ya? Tak adalah pedas Shanghai. Okey je. Mada rasa okey je. Tak adalah kabur. Okey je ni. Yes. Pandai AI ni, dia kata sambal paru resipi review. Kan? Okay, sambal ni Kak Nana tak ada buat agent tau. Dia hanya special. Mana yang beli kat dalam ni je dapat harga ni. Kalau luar mahal. Waalaikumsalam. Yelah, habis tu takkan tak minum pula. Minum je lah. Kemain pijat. Boleh lah. Tak payah nak suruh orang cakap Negeri Sembilan lah. Boleh yo. Macam-macam lah korang ni. Siapa yang tak follow Mada lagi, follow lah. Okay. Siapa bagi hadiah kat Mada, terima kasih banyak. Hadiah-hadiah yang korang beli boleh pula. Yang korang bagi semasa Mada live ni, Mada dah boleh beli rumah dah. Terima kasih tau. Bagi lagi. Mungkin Mada boleh beli rumah lagi satu. Bagi. Beli. Bagi lagi. Bagi. Janganlah kedekut. Bagi je. Kadang-kadang walaupun Mada lupa nak cakap terima kasih, tapi Mada bersyukur ya. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Lama tak dengar slang Negeri Sembilan sebab tak ada. Dia kena ada orang bercakap Negeri Sembilan dengan Mada. Kalau kat rumah memang hari-hari lah Mada cakap Negeri Sembilan sebab ada orang jemah kan. So kalau kawan-kawan ke apa ke, kalau tak jumpa dengan kawan-kawan Negeri Sembilan, tak ada lah cakap Negeri Sembilan ni. Dengan Ryan pun cakap Pekan, cakap KL. Cuma kalau marah, marah Mada akan cakap Negeri Sembilan dengan dia. Sebab bahasa Negeri Sembilan tu lebih puitis kalau nak marah anak. So kalau korang nak marah anak, korang cakap je bahasa Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan, baru dia takut. Betul. Kalau Mada dah cakap Negeri Sembilan tu, Mada tengah marah. Korang jangan menaikkan lagi darah Mada ni. Cepet boleh sampai Mada ni. Jangan sampai Mada marah. Share tu baru sikit tu, baru 137 tu. Mana cukup. Kalau boleh ramai lagi yang share live Mada ni. Tu deh. Bila cakap barulah korang share. Tak? Betul tak? Share lagi. Tak ada. Mada kalau marah cakap Negeri Sembilan. Share dan bagi like kat Mada baru berapa? Baru 92. Kan Ryan kan? Mama kalau marah Mama cakap Negeri Sembilan dengan Ryan kan? Tu kalau dah marah Bona lah tu. Kalau tak marah cakap Pekan. Bekeng tu apa?
Backing tu apa? Ha? Backing. Benda Entah. Tu bahasa apa backing? bacon. Oh, garam. Oh, backing tu garam. Bahasa Terengganu. Habis tadi kata nak cakap Negeri Sembilan. Madu cakap Negeri Sembilan, time marah ya. Tantrum. Okay. Bongi lah mantai nanti balik negeri kau tak ada. Dan mantai nanti ke Istanbul. Mantai mana? Mantai tu hari sebelum raya lah. Hari sebelum raya? Ke raya dah lepas ke? Raya haji. Raya haji? Oh ya lah. Tu dia. Betul. Nana open affiliate tak? InsyaAllah coming soon Nana akan open affiliate lah, insyaAllah. Dengan Leo lorat apa? Dengan Leo baby, Anya mama. Macam tu je. Meow 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 meow. Yo, sini dia. Yo. Kau tak boleh ke live? Oh, tak boleh. Tak boleh, dia bukan masuk dalam ni. Dia duduk tepi je. Kan? Meow 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 meow. Bila datang Singapura, Nana akan datang Singapura pada bulan Oktober, insyaAllah. Dia baby, Anya mama, sini. Macam tu tau. Mada panggil pagi je memang macam tu. Connect si Ryan semalam tu, tarik tali sampai semput weh. Sampai habis dah stamina dia. Pening-pening dia. Makcik pijam. Ya, Echa, betul. Sambal cili kering dah habis. Sambal cili kering dah out of stock. Dah sold out. Sekejap tak tahu. Sekejap tau. Ya baby, sayang. Bibir kering, kena pakai pelembap dulu. Yes. Kakak di Malaysia di mana? Ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Ryan yang main gitar. Kak Nana pakai filter apa? Tak ada filter lah. Mana ada filter? Mama tak tukar filter. Mama kan cantik. Betul tu. Itu yang Ryan cakap. Kak Nana asli cantik. Alhamdulillah. Ryan duduklah, Ryan. Mainlah sini. Aku kata Ryan duduk sebelah. Cuba Ryan duduk sebelah. No. Okay, Ryan ada apa-apa? Ryan nak jawab soalan ke? Ada orang tanya ke? Buat apa? Buat apa? Raya haji tak balik Senayan kau. Tak balik dan beraya dekat Istanbul dan Koban dan tak balik. Comelnya anak mama. Kak Nana dengan anak sihat. Alhamdulillah. Zahar. Ryan umur berapa? Umur dia baru 9 tahun. Ada stuck dengan umur dia 9 tahun. Ryan menang tak tadi semalam Ryan? Aik tahu pula dia. Tahulah kan mama cerita. Oh iya ke? Ryan sihat tangan. Nombor 2. Nombor 2. Itu pun dah hilang dah stamina dia. Tak biasa kan? Tak apa, it's okay. Come on.
Susah bona lah suruh Ryan makan. Dia malu. Ni dia tengah makan lah ni ha. Saya tengah makan lah ni. Awak boleh awak duduk? Tak nak. Awak jangan menaikkan darah saya. Okey. Okey. Mantap lah nombor 2 tarik tadi. Ryan yang mantap. Okey. Dah korang korang macam mana nak beli lagi tak sama Mother ni? Kalau tak nak beli dah, Mother nak tutup dah kedai. Senang macam tu je. Okay, ada siapa yang baru masuk ni? Ni orang yang sama 330 ni. Wow, thank you lah sebab korang stay berada kat dalam live Mother ni. Thank you. Okay, beli siapa yang dalam 330 ni beli tau. Belilah seorang satu. Okay je. Okay, Ayi, beli Ayi. Belilah seorang satu. Kalau seorang satu beli dah ada 344 orang beli sama Mother hari ni. Kaya lah Mother. Bolehlah shopping kat London. Okay adik-adik. Ada cakap dah. Boleh. Okay. Awak kan memang kaya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Okay. Terima kasih Doin 619. Thank you so much. London. Mother bercuti kat London. Mother mengantuk Tak ada lah. Tak ngantuk pun. Mother dah tidur siang lah. Okay. Gila ni kisah Harry Potter. Harry Potter. Itulah bila nak pergi Iceland. Kenapa nak air nawar tak sihat ke? Kenapa menggigil Ryan? Sakit tangan Tangan sakit Apa? Tiba ke rumah? Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon bunyi. Siapa telefon tu? Ryan tak tahu lah. Jarang telefon Ryan bunyi ni. Terima kasih Kak Di. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih Ben Hamid. Ben Hamid. Okay, baik. Kak Nana lagu Mama Putih untuk Mama please. Alamak, tak nak lah lagu sedih-sedih. Oh ya ke? Hai Nani 80, hello. Oh, sambal cili kering tu dah tak ada dah. Nana dah tak buat dah sambal tu. Kita dah lama dah sold out lama dah. Hi Doris. Ada anak Ismail ada. Ada juga dijual dekat rumah sebelah. Tak buat dah, betul. Kak Nana first and last pilih caption apa? Kak Nana first and last please buat caption kahwin. Kita orang nervous. Tak baik. Apa salahnya Kak Nana nak kahwin? Kenapa korang tak nak Kak Nana kahwin? Okey apa? Kak Nana akan kahwin bulan November, InsyaAllah. InsyaAllah. Apa salahnya kahwin kot? Bukannya benda-benda tak elok. Mama beritahu kahwin bulan November. Boleh kan? Kahwin bulan November. Ya, birthday Kak Nana lah. Kahwin bulan November. Tahun tak tahulah. Tahun bila. Ya. Tahun tak tahu lagi. Cakap je bulan November. Betul.
Tak, Sabtu mesti Ahad. Betul. Maksud Mada insyaAllah lah. Mada rasa kalau nikah tu mungkin tarikh Mada tu lah, mana yang tarikh Mada pada jatuhnya pada hari Jumaat ke ataupun hari Sabtu, dia nikah lah. November Sabtu ataupun Jumaat, Sanding Ahad. Okay, amin ya Allah. Kalau ide macam mana? Mada akan cari tahun yang dia jatuh weekend. Okay. Ya betul. Boleh Oh, tahun ni ke? Tahun ni ke? Tahun ni ke? Boleh ke tahun ni? Jangan tema birthday kat Rana pakai baju kahwin. Tak boleh, sabar lu. Oh ya ke? M-Star is watching. Oh, bulan November je tak senang duduk tak boleh, tahun ni Raya nak exam. Betul benar. Lupa pula Mada. Bulan November Raya akan exam SPM. Tahun depan lah kot tahun lagi 2 tahun ke? Lagi 3 tahun? Tak tahulah. Okay, bulan dah tahu calon pula. Calon belum tahu lagi. Calonnya belum tahu lagi. Calon-calon tu dia kena terima Leo, dia kena mandikan Leo, dia kena potong kuku Leo, bagi makan Leo, bawa Leo pergi vet. Mana nak cari tu susah. Ya, yang suka kucing, ya. Betul. Nak ambil hati Mada, rasuah je adalah rasuah. Ambil hati Mada dengan ambil hati Leo, yang Leo suka. Mana Leo tak lari, itu okey. Sebab Leo dia akan lari kalau orang yang dia tak suka. Betul. Dengan mama lah. Tak, dia sayang mama. Ya ke? Alah, yang itu pun Apa? ada pula yang kata dia pandai jaga Leo. Katanya cuba dulu, suruh kahwin dengan Leo je lah. Anak mama. Ryan, cepatlah Ryan. Cepat apa? Makan. Dah kenyang dah? Dah kenyang, okey dah kenyang. Jangan kacau anak. Kau jangan usik-usik lagi mama punya ni. Kau nak kena. Leo suka Ryan tak? Oh mestilah, takkan tak suka pula. Okay, korang siapa yang dekat dalam live ni, cepat le. Cepat beli. Dah ada 406 orang ni. Belilah seorang satu. Dah berapa? Dah 400 jual hari ni. Mada nak bawa pergi London. So Mada nak shopping kat Primark. Cepat le, tolong Mada. Dah. Siapa yang baru join? Masuk. Masuk, sila masuk. Dah 200 orang share. Korang share lagi. Ya? Terima kasih lah pada yang macam setiap kali Mada live dia beli. Itu cap dia nombor 1. Ya? Itu klien yang paling Mada sayang. Cepat beli tahu. Sebab Mada nak beli baju Ryan. Sebab baju Ryan dekat Malaysia tak ada saiz. Apa? Oh tak ada. Ada. Ada saiz tapi kena order lah. Primark tu kan baju murah. Okay, dah beli 2. Thank you. Custom lah. Custom baju Ryan. Custom. Mama nak beli dekat Ryan punya baju dekat Primark. Primark mana? Primark saya dekat London tu lah. So mama sudah beli sambil mama seorang satu. Kan ada 438 orang. So kalau seorang beli satu, kita dah ada 400 yang terjual. So kita dah boleh shopping. Okay, siapa yang mau masuk? Headlock Dan beli 2 lah. Hi, thank you Humble. Humble sangat Ciols. Yes, betul. Nyanyi satu lagu baru end. Tak boleh lah. Saya hari ni tak boleh nyanyi. Saya tak buat ni. Hari ni saya tak buat warm up.
Ini first time beli sambal paru Kak Nana. Ya ke? Terima kasih awak. Terima kasih beli sambal paru Kak Nana. Thank you so much. Hello. Hai Kak Nana, nama saya Muhammad Muhaimin. Umur saya 27 tahun. Hello. Itu daripada hari tu lagi. Oh ya ke? Wah, Ayan pun nampak. Cocok. 3 kali Ayan headlock mama. Tu maknanya dia nak suruh mama dia beli baju dia nanti kat. Banyak 3 kali dah dia cakap, tolonglah. Tolonglah. Cepatlah beli sambal mama. Ryan nak baju dan juga tour Harry Potter. Macam lain je. Tour Harry Potter tu mahal ni. Tak apa, mama. Tak singgul RM60. Tak singgul dia RM60. Tak singgul RM60. Dan tanya rumah baju kat situ. Alah. Tak lepas dia. Janji buat vlog Vlog aduh. Tengoklah kalau Mada rasa Mada rajin. Dia mula-mula je. Lepas tu dah tak kuasa lah. Bukan apa, Mada macam suka banyak barang kan letakkan bag lagi apa semua. Macam mana nak buat vlog? Tengoklah ni resepi Mada sendiri. Apa kau yo? Ya ke? Thank you Kila. Dok repeat vlog Mada kan. Itulah, nak buat vlog ni dia memerlukan kesabaran ya. Alhamdulillah. Okay. Siapa dari Singapura nak beli buat masa sekarang boleh contact saya, ada stok. Tu contact Ideal tu. Apa tak nama dia tu? Mada upload je raw. Okay, insyaAllah Mada cubalah Mada cuba. Korang nak vlog macam mana? Mada kat London. Korang nak vlog macam mana? Korang nak vlog Mada dengan Ryan? Vlog makan? Vlog korang nak tahu apa ada kat London? Pastinya dah banyak vlog-vlog kalau korang nak tahu pasal London kan. Shopping vlog. Tak kisah asal ada vlog. Okay, insyaAllah. Vlog vlog cari jodoh menarik ke tu? Campur-campur lah. Nak panjang berapa minit? Vlog cari Harry Potter. Vlog jalan tempat best. Mana-mana dia makan anak 30 minit. Alamak 30 minit 30 minit. Korang tak bosan ke kalau vlog tu panjang-panjang sangat? Tak bosan ke? Vlog lebih 5 minit. Ya? Korang memang suka vlog ke? Okay, boleh. Tapi seorang satu beli kat Nana punya sambal sekarang Okay, Kak Nana pin balik. Korang beli Kak Nana unpin and pin balik. Korang belilah. Okay, korang beli. Okay guys, sekejap lagi Kak Nana dah nak end live tau. Okay, Kak Nana dah nak end live. So, Kak Nana sudah lama dah Kak Nana live ni kan, dah sejam dah. So, kita nak end live. So, kalau ni korang baru 12 minit dah. Rasanya dah lama dah. Waalaikumsalam. Cepat beli. Siapa yang ada kat dalam live ni belilah sama Mada. Betul baru 12 minit. Kalau betul baru 12 minit, beli sama Mada ni seorang satu. Cepat. 355. 335 orang. Boleh beli ni. Okay. Waalaikumsalam. Hai daripada Indonesia. Betul. Okay,
Mada tak lama tau. Sekejap lagi Mada nak stop dah. Tak apa, korang terus je borak, terus je add to cart and then terus buat bayaran dah. Lepas ni harga dia akan jadi RM24.90. Betul, Mada nak kemas baju dulu. Mama nak kemas baju. Tengah fikir. Yo baby. Yo. Sayang. Comel baby. Done order. Thank you Sue. Apa dia nak buat tu? Bahaya juga si Leo ni duduk kat kos sofa ni. Habis semua dia kench. Okay, baik tu. Bila pergi London this week. Saya kuning baru semalam repeat cerita Hella. Oh, hello. Leo dia tak apa ni tau, dia tak ni tak. Sofa Mada ni bukannya sofa yang boleh dicakar oleh kucing sebab dia tak ada pun kesan-kesan cakar tu. Pampers kucing Hello, hai orang Lombok. Alright, thank you. Abang Roni gitu. Abang Roni sebenar ke? Tahu nama je Abang Roni. Selain paru, pergi London jangan senyap. InsyaAllah lah dik, tengoklah. Kalau Kak Nana rajin nak buat live ke, bukan nak buat video, insyaAllah kita cuba dik. Ya. Sebab yang perginya dengan orang yang tak suka ambil gambar, ambil video, si Ryan. So Kak Nana seorang je yang bergaya kan. Tapi tak apa, untuk korang Kak Nana cuba ya. Salam. Berapa RM Nana? Berapa RM? Boleh tekan dekat beg kuning tu. Tekan dekat beg kuning tu, korang boleh nampak harga masing-masing lah. Ya? Dengan Ryan. Pergi London dengan Ryan. Ya Muhammad Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih kakak Reboot. Terima kasih order kita punya sambal. Of course lah, London nanti Kak Nana speaking lah. Terima kasih Roy, thank you. Suka lagu Terus Mencintai, terima kasih. Thank you. Bila lagu single nak keluar? Lagu single Kak Nana dengan Tomok, lagu duet baru kita akan keluar dalam masa yang terdekat. Tapi itulah tengah tunggu Tomok punya last touch up untuk lagu tu sebab dia yang lambat. Mada dah siapkan dah, Mada punya part dia yang lambat kan. But it's okay. Lambat itulah, korang kenalah push dia. Kalau Mada je push, dia macam buat tak tahu je. Cuma korang push. Mesti Tom makan macam struggle juga macam tak boleh ni, peminat dah minta ni kan. Betul nak kena Abang Tom kau ni. Betul yang kat sawah padi tu best. Video klip ni memang best. Korang akan sedih. Lagu solo insyaAllah after that ya. Lagu pasal apa? Nantilah. Nanti korang akan tahu sendiri. Panas tak masa kat sawah padi? Panas tu. Takkan tidak. Ya.
rahsia, tak boleh bagi tahu. Apa jalan cerita dia, korang kena teka sendirilah. Korang berteka-teki lah, macam tu. Berkilat kepala. Tak baik, penat tau Tomok set rambut dia. Korang tak nampak ke? Ada nampak tau dia set rambut dia. Korang tak nampak ke? Pelik lah korang ni. Ada nampak. Hari tu masa konsert dia, sikat rambut dia semua, dia pergi setting rambut dia semua dekat salon apa semua. Ada nampak. Tahu pun kau. Nana tak silau ke masa tu? Tak adalah silau sangat. Kena gunakan mata hati korang. Kalau korang nampak, nampaklah. 10 minit lagi live. Betul-betul. Macam mana tahu? Mada akan stop sekejap lagi lah. Dalam pukul 11 Mada akan stop Okay, Mada akan stop dalam pukul 11. Siapa yang korang yang nak beli sambal ni, boleh beli sekarang. Boleh beli sekarang. Macam biasalah. Kalau dah lain macam orang ni dah ngantuk. Sumpah tak ngantuk. Sumpah tak ngantuk, dek. Akak okey je. Sebab akak dah tidur lama dah tadi. Siang tadi dah tidur sampai 2 jam. Tak ngantuk pun. Mada nak keluar baju, nak pergi London kan. That's why lah. Tak sempat lah Kak Nana nak baca ya, sebab macam laju ke tahu. Habibi ya Muhammad. Nanti Mada buat konsert lagi ke dengan Abang Tomok? Konsert Zep tak puas lah. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi orang kampung tu cakap suara sama macam arwah Aziz Pintu masa saya garap Kak Kenduri kahwin. Oh, iya ke? Kak Nana, ya saya. Kak Nana pakai eyeliner apa nampak kemas. Ni eyeliner macam Kak Nana cepat je. Eyeliner yang lukis. Bukan yang sharp. Bukan yang apa, gel. Dia yang lukis. Yang apa, crayon gitu. Sebab Kak Nana jenis tak sabar. Kalau pakai eyeliner jenis tak sabar. Sihat je. Okay Ainina, insyaAllah one day. Okay, apa yang tak sihatnya? Sihat je. Kak Nana pernah tak idea nak buat album? Ada juga, insyaAllah. Tu Kak Nana nak tidur dah ni, kejap lagi ni. Lagi 7 minit saja. Ya. Sihat. Berapa harga Fadlul? Ini harga dia boleh tengok dekat dalam beg kuning tu. So korang boleh tengok dekat live dekat beg kuning tu, tengok berapa harga. So masing-masing lain soalan dia. Lain harga dia. Nana, saya dah banyak repeat banyak kali. Paru ni makin berat, makin naik. Macam mana? Tak apalah Kak, tengah-tengah ada selera ni, makan je kan. Apa, at least kita kontrol, jangan terlampau banyak sangat lah. Betul tak? Nak buat macam mana benda sedap, betul tak? Tak sedap. Betul. Sekejap Okay, nanti kita puasa lah. Puasa pun boleh turunkan berat badan kita. Yang penting malam jangan makan. Malam jangan makan. Ya, macam Nana tengah buat lah. Tapi Nana baru start hari ni sebenarnya.
Tu pun kalau tak ada ujian-ujian yang mendatang lah. Kadang-kadang kawan ajak makan lah tengah-tengah malam kan. Betul. Yang penting every day is a new start. Betul. Kalau hari ni tak jadi, esok ada lagi. Jangan putus asa. Ya? Okay, siapa yang follow, siapa yang baru join bolehlah follow Mada kan. Mada akan live lagi 5 minit saja. 5 minit pukul 11 kita berhenti ya. Mada je, Mada dengan Kak Win okey je. Masing-masing busy kan. Betul. Halo Syasha. Awalnya jam 11. Every day is new day. Betul, every day is a new day. Okay. So kita gagal dan kita usaha lagi. Gagal, usaha lagi. Gagal, usaha lagi. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak hari ni bila lagi? Kan? Betul tak? Okay. So, lagi berbaki lagi 4 minit saja lagi Kak Nana nak end live dah. So, korang siapa-siapa yang ada kat dalam live ni, kalau nak dapatkan sambal paru Kak Nana, boleh tekan kat beg kuning. Tekan beg kuning, harga yang berbeza lah ikut masing-masing punya TikTok account lah. Kan, ada pun tak boleh nak cakap. Ada yang dapat RM20, ada yang dapat RM21, ada yang dapat 18 pun ada kan. 4 minit saja lagi. So, korang cepat-cepat buat bayaran. Mada takut pas ni kalian akan dapat kembali ke harga yang asal lah. Betul tak? Habibi ya Muhammad, ataina bisalami wa huda Muhammad, ya Muhammad. Okay, dah tinggal lagi 5 minit ni. Lagi 3 minit saja lagi. 3 minit je dik. Okay. Terima kasih lah kepada korang semua yang sudi join live Kak Nana, yang bagi gift. Thank you so much. Ya Abi Zaidi wassalam ya Habibi ya Muhammad, taita bisalami wal huda Muhammad, Bibi ya Muhammad, talil alamin ya Muhammad. Okay. Oh, wow. Dah malam-malam bila nak end live baru korang nak share live Kak Nana. Hai Aish. Dah nak habis dah dik, baru nak share live. Macam mana? Okay, lagi 2 minit saja. Adik manja, tak pedas pun. Sama Mada tak pedas. Mada dah live hampir 2 jam ya. Korang tak puas Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, Bibi ya Muhammad. Mana Ayan? Ayan ada kat dalam bilik dia. Ya Muhammad. Apa tu? Kak Nana trend one chick tu apa?
Selamat malam adik-adik semua. Tinggal lagi seminit. Okay lah. Mother nak live dah. Thank you everyone. Thank you semua yang join Mother punya live. Okay, thank you. Terima kasih tau. Okay, stay safe semua. Jangan lupa sebelum tidur baca doa dulu. Okay. Okay. Dah 200k like. Thank you. Assalamualaikum semua. Sweet dream. Take care. Alright. Love you.